Oh, dia kata tak boleh. Dia kata, saya tahu. Saya ikut ulama ni, dia besar, dia ada ilmu, dia banyak ilmu, dia hafal Quran. Dia pun mimpi Nabi kerap sangat. Lagu tu punya tu. Kan, tengoklah ni tu. Adakah dia pergi ziarah kubur Nabi? Nabi keluar main salam dengan dia. Dia nampak Nabi keluar daripada tempat kubur dia. Keluar, terus suar tangan. Suar tangan, dia salam. Dia salam-salam, tuan-tuan. Kemudian Nabi ucap salam sejahtera kat dia. Balik, tuan-tuan. Dia balut tangan dia. Dia balut tangan dia selama-lamanya sebelum dia mati. Saya ingat cerita ni kalau bawa pergi kawan duduk Perak Road pun, kawan tu nanti kata lebih gila daripada aku pun ada. Tengoklah telaga mana. Betul punya cerita Bomai. Lepas tu pula bila salam dengan Nabi, tangan jadi satu macamnya berkilau. Lepas tu tangan tu pula kawan tu pergi balut sampai mati. Tak semayang kan lepas tu. Kau duk pakai taimum je. Ni brother, dengar saya. Sahabat Nabi, peluk Nabi, kucuk Nabi, cium Nabi, tak ada riwayat badan dia cahaya. Aisyah tu bini Nabi, jimak dengan Nabi, mandi dengan Nabi, ada riwayat. Aisyah keluar mengajak, sahabat nampak cahaya. Come on baby. Lagu ni punya. Dan yang cerita tu pun tak betul. Yang mai cerita ni pun Ustaz Al-Fadilah Sahibus Sama. Antum, sekali saya kata, Alhamdulillah, sunnah bimbing kita. Kalau kita tak tahu sunnah ya kawan, cerita ni akan jadi rukun iman nombor 7 kita terangnya. Ayah jangan cakap macam tu. Rambut Nabi tu dia pakai tos light. Dia pakai tos rambut Nabi, tengok-tengok tak ada bayang, confirm rambut Nabi. Ingat satu lay rambut Nabi tu 4 kupang ke 4 juta lah hantar dah. Last sekali rambut Nabi jadi bisnes. Tak boleh taklid ikhwan. Tak boleh terima ikhwan. Cerita ni cerita gila, cerita ni cerita tong sampah.